Abdul Rahman yakin kanak-kanak itu telah diganggu makhluk halus. Abdul Rahman memotong limau kepada 4 bahagian melambangkan unsur tanah, air, api dan angin. Tujuannya untuk menghalau makhluk halus yang berada di dalam tubuh manusia. Air zam-zam, air telaga, hujan, embun, sungai, air mata air dan air kolah masjid amat penting dalam rawatan yang digunakan Abdul Rahman. Jadi kita gunakan Al-Quran saja. Maksudnya kadang-kadang jin-jin ni kita ketepikan dulu. Kalau kita dah berfikiran begitu, kita dah mendahulukan dia. Adakah betul atau tidak jawapan saya? Kita dah mendahulukan dia. Jadi kalau kita ingatkan Allah tu, baru kita bacakan ayat ni, kita tak terfikirkan kadam ke jin ke. Jadi secara spontan tu, astagfirullah. Kelibat wanita berpakaian putih dan berambut panjang mencecah bumi sering dilihat berkeliaran pada waktu malam di kawasan ini. Kemunculan Pontianak itu benar-benar menggemparkan penghuni kongsi di kilang baja ini. Saya nak tidur, dinding tu macam orang cakap-cakap. Tu kat luar tu macam orang bunyi berjalan, bunyi ramai kayu terak-terak. Tak kan? Waktu malam Khamis itu kan, dia keluar itu kuntilanak lah, apalah itu saya tak tahu. Dia menangis macam kucing lah. Dia cakap. Itu saya sendirilah duduk sini. Terpaksa lah kemana, mau turun ke bawah tak berani, mau ke atas tak berani. Terpaksa lah duduk dekat rumah. Pasal aku lama-lama dia aku cari. Pakai lampu sulu tapi tak ada lah, tak ada nampak. Tak ada nampak. Suara ada tapi nampak tak ada. Aku cari. Terus lama-lama aku cari tu tak ada. Terus terpaksa aku bacakan ayat lah, ayat kursi. Terus macam lama-lama habis ayat kursi itu, dia macam lari lah. Nampak lari. Dia cakap. Nampak dah terlibat dia? Tak ada nampak. Masa tu rasa suara aja ada. Rasa macam mana? Badan rasa itu berat lah. Kepala besar. Itu rambut lah berdiri lah. Itu macam lah. Kadang-kadang malam Ahad dia keluar, nampak nangis saja lah. Kedengaran suara tu macam suara perempuan? Macam suara perempuan. Bukan suara budak? Bukan. Adakah dia mengganggu seperti ini? Tak ada, cuma dia menangis saja. Tak. Cuma aku takut saja. Cuma kadang-kadang kalau time senja, kat situ ada pokok jambu. Okey. Kita melintas lalu bawah pokok jambu tu kan, dua tengkuk dalam remang. Kita boleh rasakan lah. Kalau di mana-mana tak ada, di situ ada rasa. Saya datang sini 1 minggu. Saya kerja sini. Saya lalu kat pokok lah, pokok jambu tu. Naik tak kepala. Dengar. Lepas tu ada satu malam tu saya tak kerja lah. Saya tidur seorang. Dia induk kat bawah. Saya sudah semayang tu, dia baling saya. Lepas tu dia cakang, Abang Zul jatuh. Dia tu cakang dinding. Krok. Atas bumbung lah. Macam orang main ranting. Saya duduk baring atas hati. Macam tu baca keluar Allah macam tu. Sekali lagi, khidmat Abdul Rahman diperlukan untuk mententeramkan keadaan. Dia diminta mengusir Pontianak yang mengganggu, terutamanya di waktu senja sehingga menjelang fajar. Mengikut kata-kata pekerja-pekerja kat sini, dekat atas tu ada sikit gangguan, tapi tak adalah gangguan yang macam mana. Jadi saya akan cuba pergi dulu, saya tengah berbincang dulu macam mana, apa yang gangguan ni. Menurut sebahagian penduduk, ada benda yang ditanam berhampiran pohon jambu ini. Dah di sini ya. Dahulunya ada ditanamkan barang. Benda misteri yang tertanam di bawah batu inilah
yang menyebabkan kemunculan Pontianak seperti didakwa. Tempat ni agak macam keras sedikit lah. Jadi ya pekerja di sini dapati tempat ni kalau lalu terlalu menyeramkan, menakutkan. Jadi saya cuba ambilkan lokasinya apa yang ada di sini, dan saya dapati benda ni dapat juga berkomunikasi dengan saya. Jadi ada sesuatu barang dulu yang orang lama-lama dulu dah menanamkannya di sini. Kemungkinan ada unsur-unsur makhluk halus ataupun ilmu yang dituntut ditanam mungkin untuk pagar kawasan ini. Pontianak yang dimaksudkan kononnya sering bertenggek di atas pohon durian tua ini. Kami menanti dan mengintai dengan penuh debaran. Selama 4 jam, tiada apa yang muncul, melainkan embun jantan. Jadi di sini kita nak ceritakan bagaimana kita nak mengelakkan rumah kita daripada gangguan jin dan iblis. Nak menyiapkan jin dalam rumah kita, kita kena ingat benda yang perlu kita buat ialah kita kena berada di pusat rumah. Ya, ataupun dengan kata lain tiang seri, kita kena azan sekuat-kuatnya di pusat rumah tersebut. Bila kita azan dengan sekuat-kuatnya dengan niat kita nak mengazab jin, dengan niat kita nak menghalau jin daripada rumah kita, maka nescaya jin akan lari bertempiaran. Sebab apa? Dia takut pada azan sahibul bait tadi, iaitu tuan rumah itu tadi. Apabila jin itu keluar, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton sekalian, maka disitulah kita ambil kesempatan untuk memagar rumah kita daripada gangguan jin. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan kita membaca ayat kursi, kita keluar pintu besar rumah kita, ambil kanan, keliling rumah dengan keadaan tangan yang digenggamkan. Dalam keadaan kita menggenggamkan tangan kita, kita pusing rumah, pastikan sebelum sampai satu pusingan kita sudah membaca 7 kali ayat kursi. 7 kali ayat kursi kita baca, dan apabila sampai di pintu rumah besar yang kita keluar tadi, kita ulang wala ya'udu 7 kali dengan niat kita memagar rumah kita daripada gangguan jin. Insya-Allah tuan-tuan sudah berkumpul sekalian, kita akan mendapat perlindungan daripada Allah. Sebenarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tiada makhluk lain yang lebih mulia melainkan manusia. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai manusia meminta pertolongan daripada makhluk yang lebih hina seperti jin? Justru Allah lah seharusnya tempat kita memohon pertolongan. Meminta pertolongan daripada jin dikhawatiri akan menambah kesesatan dalam kehidupan. Seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Jin ayat 6. Terdapat beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia meminta pertolongan daripada jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Kembalilah ke jalan yang benar.